Bang, Batu Lapan tak ada ke? Saya nak pergi kedai danau tu jauh lah. Aku ada solution untuk kau. Jom kita tengok. Jalan daripada Batu 6, aku berhenti kejap dekat Batu 8. So, kalau kau perasan daripada jalan Batu 6 tu, kau akan nampak sebelah kiri tu ada kedai HKV Bikers Trading. Kalau kau masuk dekat sini, kau akan nampak lah satu banner dash oil. So dekat sini dia ada macam-macam produk lah. Dia ada coolant, dia ada 1 liter, dia ada 1.2 liter juga. Tapi produk yang menjadi pilihan dekat kedai HKV ni adalah E500 1550 Semi-Synthetic V2 Cun-cun punya. So dekat kedai ni dia buat servis lah. Alright, kalau korang nak modi spec yang biasa-biasa, insyaAllah dia boleh buat. Dan dekat sini juga dia ada jual aksesori lah. Aksesori sport rim, ada cover set lah 1, 2, 3. Tak banyak tapi cukup. Bagi aku tengok dekat kedai ni dah cukup memadai. Korang nak tayar apa, InsyaAllah dia boleh penuhi apa yang korang nak. Barang-barang modified motor pun dia ada. So yang bertanya dekat mana nak dapatkan minyak dash oil dekat Batu 8 tu, korang boleh singgah kedai HKV ni. Ingat dash oil, ride dulu memang padu.